program BTX akan masuk ke fasa yang berikutnya, iaitu mereka-mereka yang datang menyertai program pembangunan bakat BTX akan direkodkan dan juga akan dipantau prestasi mereka. Maka bukan semua orang yang datang boleh join berlatih sebagai santai-santai saja. Jadi BTX memang ingin memberikan tumpuan kepada pembangunan bakat secara serius. Jadi sistem yang saya bangunkan ini akan digunakan untuk menjadi satu data base bagi kita memantau, melihat prestasi dan kalau kita lihat web yang saya bangunkan ini mengandungi beberapa komponen lah untuk kita merekod pemain-pemain butirannya, posisinya, latihannya dikendalikan oleh siapa, kan, apa benda yang dia lalui dalam proses latihan, dan kemudiannya mereka ini akan diberikan rating sebagaimana seorang pemain catur ada rating. Jadi pemain-pemain ini perlu konsisten untuk dibawa ke peringkat yang seterusnya dan juga akan memudahkanlah bagi sesiapa saja yang akan menyambut pemain ini nanti untuk melatih ke fasa yang seterusnya.